Assalamualaikum, welcome back to our podcast Jiwa Siswa Jiwa Merdeka. Okay, so basically before saya start podcast kita hari ni, saya nak bagi tahu sikit lah apakah itu podcast Jiwa Siswa. Basically podcast ini berakar sendiri daripada seruan YB Menteri PT, iaitu katanya kepimpinan mahasiswa perlu ada kemahiran komunikasi yang mantap, dan daripada situ wujudlah podcast Jiwa Siswa ini sebagai platform mengasah kemahiran komunikasi dan pengucapan awam dengan intelektualisme. Menariknya juga, podcast Jiwa Siswa ini dibawakan khas oleh Majlis Depat Universiti Malaysia, MADUM, dan diperkasakan oleh Yayasan Perkasa Siswa YPS. Alright, so saya dekat sini bukan keseorangan ya. Macam biasa kita bawakan guest, tapi hari ini memang sangat special sebab kita bawakan dua orang guest kita pada hari ini. Bersama dengan saya ni nak cakap pasal guest, tapi diri saya pula saya tak cakap lagi. Bersama saya Bunga sebagai host anda pada hari ini. Bersama dengan saya si Kaca. Ada dua orang ya. Yang pertama iaitu Fahiz Arif, merupakan alumni UKM. Assalamualaikum. Hai. Dan juga Zikrul Safwan, merupakan speaker KM UKM. Hai, Assalamualaikum Fahiz dan juga Zikrul. Okey ke saya panggil Fahiz dan juga Zikrul tu? Ada nickname lain? Mana tahu nak bagi tahu nickname lain ke? Macam rahsia. Alamak, macam kau masuk podcast lah. Boleh tak introduce sikit pasal tentang diri awak berdua? Siapa? Fahiz dulu lah. Lepas tu baru Zikrul. Kita menghormati alumni. Alumni. Saya guna skrip ni. Saya mesti mesra di kalangan Bunga dan juga Ziko kan. Nama diberi. Nama diberi. Tak adalah. Saya adalah Faiz Arif, merupakan alumni UKM, grad waktu 2021. The only one grad waktu COVID, pakai face mask kan. Alhamdulillah UKM masih lagi benarkan kami untuk grad. Thank God. Kalau tak adalah gambar tu kan. Ya, betul. Faiz merupakan alumni daripada FSSK, FSSK. Jurusan Komunikasi dan Media. Dan juga Faiz warga Kolej Rahim Kajai dulu, daripada tahun pertama sampai tahun akhir. Alright, KRK lah. Zikrul pula. Saya pula. Saya sebenarnya dengan panel yang pertama ni banyak sangat persamaan. Tapi tak apalah, saya perkenalkan diri sikit dulu lah ya. Saya Muhammad Zikrul Safwan bin Ruslan. Sekarang ni saya merupakan speaker Kesatuan Mahasiswa UKM. Benda lain yang saya buat, tadi cerita pasal kos kan. Saya pun datang daripada FSSK juga. Sains Politik tahun 2. Juga menginap di Kolej Rahim Kajai. Sampai sekarang masih lagi. Banyak-banyak. Saya seorang juga kebanggaan jumpa hijau. Untuk episod kali ni, macam korang baca dekat tajuk, kita akan cakap tentang kehidupan universiti, reality versus expectation. Expectation versus reality lah. Alright, untuk podcast kita pada kali ni kan, sebenarnya kita nak bagi peredahan kepada pelajar-pelajar baru yang nak tahu lagi info-info tentang UKM. And mestilah kita nak bawa diorang masuk ke UKM kan. So sebab itulah kita adakan alumni dan juga speaker KM UKM untuk influence korang untuk tahu lebih dalam lagi apa yang best tentang UKM ni. So macam biasalah, kalau kita baru masuk universiti, apa benda perkara pertama yang universiti akan buat? Ada any clue? Start pula. Alright. First lah kita cakap tentang minggu suai kenal. Kalau batch saya kita panggil MAU. Kalau macam Alamak, jauh sangat jarak usia. Kalau Faiz dulu, kami panggil MMM. Minggu Mesra Mahasiswa. Ketiga itu. Waktu ni memang cukup best lah MMM ni. Sebab waktu tu juga kita UKM memperkenalkan alumni diorang yang memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar baru yang nak masuk UKM kan. Kita panggil waktu tu Payung Merah. Payung Merah ni dia ada cabang-cabang dia lah, yang macam dari segi adalah bidang-bidang dia yang akan memberikan fokus kepada, let's say Bunga masuk waktu tu kan, Bunga nak ke arah mana. Bila Bunga tengok Payung Merah ni macam
terasa inspirasi aku nak jadi macam dia. And it happened. Macam Faiz ketika itu, waktu tu Faiz tengok senior Faiz, dia payung merah untuk laluan kebudayaan. So Faiz macam one day aku nak jadi macam dia. Dan Alhamdulillah mengikut rapat sekarang ni dengan dia. Alhamdulillah. Alamak Faiz, laju sangat lah. Saya baru nak tanya. Okay, boleh lah cerita sikit lah waktu batch Faiz kan. Apa yang Faiz aktiviti buat waktu Suai Kenal punya minggu tu? Macam taklimat ke, apa benda yang persamaan ke dengan MAU? Mungkin ada perbezaan sikit waktu Faiz punya batch. Faiz tak mengikuti rapat MAU sekarang. Cuma Faiz boleh katakan waktu Faiz MMM dulu, walaupun 3 hari tapi penat. Ya, 3 hari. Kita berapa? Kita lama seminggu kan? Seminggu. Ya, kita seminggu. 3 hari ke 5 hari dulu. Tapi around that lah. Jadi boleh katakan daripada pagi sampai malam aktiviti. First tu mungkin hari pertama kita akan pergi dekat aktiviti college kejap, lepas tu pergi ke pusat, pergi ke FAC, lepas tu balik college balik. Macam back to back lah. Betul. Tu tak sampai ke muncak lagi kan? Ya. Alamak. Kita simpan kejap. Boleh katakan memang waktu tu hektik lah, penat jugalah. Tapi yelah, seronok lah. Sebab benda tu kita baru nak experience kan. Baru masuk universiti macam tu. Tapi saya tak percaya 3 hari je kan. Macam mana dia compactkan 3 hari tu dengan taklimat? Dah banyak aktiviti ke? Banyak sangat aktiviti. Ada sukan, ada persembahan, ada dekat fakulti lagi. Banyak macam-macam lah aktiviti. Cepat catch up ni. Kalau macam pandangan Zikro pula, macam mana waktu MAU punya? For the first time bila masuk ke UKM, bila experience diri MAU, dia macam ni. Kalau kita tengok untuk dulu-dulu, banyak orang dia memasang cita-cita dan impian ke UKM. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu apa punca dan sebab dia. Tapi kalau kita scroll sosmed, basically search je apa itu Minggu Apresiasi Watan, MAU ke, and then Perang Dikta tu special case lah. Cuma keterujaan sebab mungkin saya ada beberapa experience before this untuk pernah masuk dekat UIA sekejap, even pernah duduk dekat Politeknik before this. MAU adalah something different. Universiti lain tak ada, di UKM je ada. Betul. Saya setuju benda tu. Waktu awal-awal, waktu minggu suasana ni kan, ada tak kau rasa nervous ke? Sebab kita kan fresh lagi kat situ kan. Kita kan macam tak nak lagi tunjuk alun kita kat situ. Apa kau rasa waktu dalam minggu suasana tu? Ada tak rasa culture shock ke? Apa ke? Ada tak? Faiz, okay. Jujur Faiz cakap, seminggu sebelum masuk Faiz dah nervous dah. Sebab ketika itu kami pelajar baru ketika itu diminta untuk menghasilkan satu video pendek dalam 30 saat ke dalam di individu ke? Individu di Facebook, Instagram post lah kat waktu tu. Dan minta kenalkan diri, dah dapat fakulti mana, college mana. Dan yelah, bayangkan waktu tu kita buat dan tuk-tuk dengan hashtag yang boleh dicari oleh yalah pemudah cara semua kan. Dan masuk UKM, tiba-tiba macam, oh ni lah budak kat video tu. Macam saya buat apa, saya buat dosa ke? Lepas tu dari situ macam dah lah kita dah nervous kan sebelum ni kan. Lepas tu bila masuk orang dah aim kita. Kita takut benda tu ada boleh kata blow out lah. Tak tahu terkeluar muka. Okay, faham. Tapi macam tapi Alhamdulillah lah, from that sebenarnya saya nampak yang di situ is a good way untuk kita macam bagi introduction sebelum kita nak mulakan hari pertama dekat UKM tu dengan biasalah kan kita nak mulakan benda baru kan penat. Betul. Kan nak jumpa orang tapi bila UKM dah buat macam tu, at least kita dah ada yang selangkah dah settle lah. Tinggal nak buat satu lagi ketika itu. Betul. Okay, kalau macam si group saya tak nak tanya nervous. Of course lah. Nanti jawab soalan sama mesti jawabnya. Saya nak tanya lah, Zikro, mesti kita penat kan waktu MAU kan? Boleh tak? Ya, tak larat lah. Boleh tak bagi tahu sikit tip-tip survive ke waktu MAU kan? Pantas siswa, pantas. Janganlah trauma saya. Tak ada lah setakat ni kan. Sebab kalau kita nak kata exhausted, penat tu adalah satu benda biasa. Yelah, kita punya aktiviti kan sampai tengah-tengah malam. Kadang-kadang sampai college sambung lagi. Ya, itulah boleh cakap. Kita yang duduk kat college, kita tahulah betul. Ya, betul. Dah settle dekat PC pusat. PC kat college pula kita akan buat macam-macam preparation untuk Perang Dikta atau apa semua. Ada lah beberapa persembahan apa semua. Tapi nak tak nak, macam saya kata, benda tu adalah benda yang
kelama-kelamaan dia membentuk diri kita dan dia nak bagi kita satu exposure untuk kita blend in. Betul. Mudah kita nak blend in dengan semua benda sebab kadang-kadang kalau terkejut masuk tiba-tiba susah juga. Betul. Dan bila kita dah rasa selesa, kita tak akan ada rasa kekok ataupun rasa macam awkward macam tu. No. Betul. Kita selesa. Betul. Okey je. Saya setuju dengan Zikro punya pendapat tadi. Setuju juga, repost. Okay, saya nak tanya kat apa ni, saya susah lah saya nak panggil nama Faiz ni. Ada nama, ada tak apa. Okay. Panggil Alex pun boleh. Apa? Tak ada nickname Tak ada. Saya nak nickname senang nak saya ucap. Macam tu. Okay, so Faiz, sebagai alumni dan juga orang kata kan Faiz dah keluar lama dari UKM kan. MAU ni kan satu benda yang baru. Okay, bila kita cakap pasal MAU, dia kan ada banyak aktiviti yang baru and ada juga certain benda yang viral. Tapi tak naklah sentuh tu. Okay, saya nak tanya sebenarnya MAU ni sebenarnya penting tak? Penting lah. Sebab pendapat Faiz bagi Faiz lah mungkin sebahagian mereka mengatakan tak perlulah orientasi yang begitu-begitu rupa, tapi bagi Faiz kenapa itu terpulang pada pandangan masing-masing. Tapi as a newcomers, benda ni penting tau. Sebab macam Faiz Faiz dibesarkan di Bangi. Memang budak sekolah harian kan. Dan rezeki dapat UKM pula. Lepas tu tiba-tiba macam not gonna lie, memang culture shock, jumpa ramai orang, macam-macam rupa, macam-macam perangai kan. Kalau Faiz lambat kenal orang waktu orientasi tu, tantang Faiz dah sesat dekat mana, dah jadi kerusumbang kat mana dah kan. So benda ni walaupun orang kata seminggu, 3 hari, 4 hari, kalau kita tak adapt dalam tempoh untuk kita bersosial di kalangan. Yelah, kita kat UKM bukan satu course je, macam-macam course kan. Lagi-lagi kalau kita libatkan aktiviti pusat, kita jumpa macam-macam kolej, macam-macam mahasiswa pelbagai jurusan yang kita tak sangka pun. Kau ni budak law, kan? Kau ni budak engineering kan. Macam tak percaya kan, perangai macam betul. Tapi itu kawan saya sampai sekarang. Seronok gini. Macam bila borak balik zaman, macam bila kita tunjuk gambar waktu MMM dulu kan. Amsyad tahu ni kau dulu. Waktu tu muka flawless je. Muka budak-budak betul. Okay, so memang betul lah kita penting. Penting sebab okay, apa ni, kalau pandangan daripada segi pelajar pula, sebab kita pun experience sendiri benda tu, rasa penting ke MAU ni sebenarnya untuk kekalkan dengan aktiviti yang dia dah compactkan dalam 1 minggu tu? Okay, penting atau tidak, jawapan saya tetap konsisten dan sama. Penting sangat. Sebab macam saya cakap, dia first thing first, setiap universiti ni dia ada identiti dia. Dan tu kita kena faham yang pertama. Repost lagi. So bila kita cerita tentang identiti, bila mana minggu apresiasi watan ataupun dulu MMM kita wujudkan di UKM, tampilkan satu benda yang berbeza. Saya boleh kata satu benda, perbezaan itulah yang menyebabkan kita bukan setakat kenal identiti. Kita tahu dan kita memaknai kenapa kita kat UKM. Betul. So kalau saya tak naklah cakap kat tempat lain, tak nak bagi contoh tapi macam before this, kadang-kadang bila saya masuk tempat tu, kita experience benda tu, kita tak rasa apa-apa pun. Sebab tu ada orang rasa nak mengelak, tak payah masuk lah benda-benda MSK apa semua, buang masa, buang tenaga. Tapi bila di UKM, kita enjoy. Sebab kita dapat satu view yang benda ni tak best tau. Tapi bila dah masuk, boleh ulang sekali lagi tak? Tahun depan aku nak join lagi. Macam tu. Tahu-tahu nanti dah grad. Tahu-tahu dah grad. Banyak sangat aktiviti kan. Betul. Cakap pasal aktiviti, saya nak tanya Faiz, one of your favourite activity waktu minggu suakenal? One je, saya nak satu je. Malam sebab ada banyak kebudayaan lah. Kebudayaan, okay. Malam kita panggil bukan citra seni, tapi so-called like that. Okay, Faiz jadi apa waktu malam perayaan tu? One of membuat persembahan juga waktu tu. Malam tu. Okay, alright. Itu Faiz punya. Kalau macam Zikra pula, yang yang tu last lah, saya akan cakap malam wirawatan. Malam wirawatan. Yes. Okay. Alright, so banyak betul aktiviti yang kita cakap pasal MAU ni. Okay, tak nak lah kita cakap pasal MAU je, mesti kita cakap pasal dah masuk uni ni kan. Okay, bila kita dah settle sesi suakenal ni, kita nak cakap pasal minggu pertama di fakulti pula. Kita cakap pasal fakulti pula, boleh tak? Fakulti sama kan? Fakulti sama. Korang fakulti sama. Alah, saya seorang je fakulti lain ni. Okay, so boleh tak cerita sikit apa pengalaman experience Faiz dulu lah, experience first week waktu masuk fakulti. Sebab kita kan masuk kelas lah, sebab kita kan daripada Faiz dulu diploma ke?
Tak, Faiz daripada form 6. Form 6. Mesti like berbeza dia punya orang kata environment tu. Boleh cerita sikit pengalaman Faiz macam mana waktu first minggu pertama waktu kelas tu? Kelas tu boleh katakan first day alhamdulillah berjalan dengan lancar, seronok. Suka juga tengok gimmick-gimmick lecturer yang masuk-masuk dah garang kan. Alamak. Tapi waktu mungkin awal orientasi tu kita banyak bermain dengan aktiviti college, aktiviti di pusat. Bila kita pergi dekat fakulti ni, kita go through yang inilah course yang aku habiskan untuk tempoh 3 tahun, dan inilah lecturer aku, dan inilah kawan-kawan aku yang akan bersama sampai habis pengajian. Dan waktu tu seronok lah tengok waktu kelas Faiz dulu, kita orang bukan kat Kajai je, kita bersepah dekat KKM, ada dekat KDO juga. So bila jumpa balik macam ramai budak mention ni. Seronok. Memang ramai lah. Seronok tengok. Dan task pertama pun waktu tu Dr. Latif bagi kami kena dapatkan pelajar antarabangsa whatsoever. Macam seronok lah dengan kawan-kawan pun hype apa semua kan. Pergi pula daripada FSSK tu sampai Pusanika pergi cari orang. What the task. Seronok pergi. Dan yelah minggu orientasi itu dekat FSSK dah buat perangai dekat Chowkit kan, memperkenalkan yalah kan kita kan kena buat budak jurusan mention buat kenalkan diri macam mana, jurusan sejarah kenalkan diri macam mana. So ni kali ni bila kita dah memang fokus dengan waktu batch Faiz ada 40 orang, macam jumpa-jumpa orang macam kau ni borak-borak kenal. Tapi Faiz ada rasa awkward tak waktu awal-awal dulu tu masuk kelas tu? Ke memang dah ada geng waktu awal mau tu? Tak nafikan kita akan buat geng kan. Tapi bila dah masuk kelas tu tak kisah apa pun. Mungkin persepsi, mungkin pandangan peribadi lain-lain lah kot. Macam waktu Faiz memang eager untuk yelah budak duduk sekolah harian kan, tak pernah masuk asrama apa semua ni, tiba-tiba macam orang mungkin dah masuk asrama waktu sekolah menengah kan, kita baru nak masuk. Macam macam ni perasaan dia nak berkolis apa semua. Kita enjoy je proses tu. Enjoy the process. Okay, kalau macam Zikro pula, tapi Zikro dan juga Faiz course yang berbeza kan? Course tak sama. Fakulti sama. Fakulti sama. Okay, sebab saya study sains politik kat sini. Itulah. Waktu first day dia macam ni tau. Waktu mau kita dah ada geng. Kita dah ada pokok kita dah. Kita dah shock dah ada geng, ada pokok kita. Hak ni lah geng-geng duk lepak makan kafe sekali pun semua. Tapi tak nak. Bila mereka tu masuk kelas, tengok tak jumpa pun semua geng kita tu. Sebab nak kita separate. Macam tadi kan Pak Isa ada cerita kan ada meratakan betul kita kan. Macam nak waktu first batch Zikro hari tu ada yang ditempatkan hampir keseluruhan pelajar dekat satu kolej KTHO. Lepas tu tiba-tiba kita seorang sangkut kat KRK. So waktu mula-mula tu kita tak ada geng, kita masuk kita senyap je. Tapi dia dah masuk hari kedua, hari ketiga dah lain lah. Kita dah start boleh blend in dengan semua orang. Okay lah, kita paling bising lepas tu. Of course lah, sebab kita dah blend in kan. Kalau macam tips nak cari kawan pula macam mana kalau Zikro punya pandangan? Cari kawan? Awal-awal masuk tu kan, cari kawan dia kan bila belajar sains politik, kita orang cara mula-mula nak berkawan, macam mana kita nak kenal seseorang ni, identiti dia, background dia apa. Kita kadang-kadang buka dengan satu current issue. Buka satu current issue. Lepas tu masing-masing and then masing-masing akan debate based on dia punya view. Lepas tu segala teori keluar, dia pala tahu ke apa. Tapi waktu tu nampak macam interesting. Kita nampak dia ni orang macam ni. Waktu tu lah nama hang apa? Okay, macam tu. Lepas tu jadi sambung sembang sampai lepak mamak Pari Maju. Pasal current issue tu lah. Start dengan current issue. Hebat, impressive. Kalau saya pun, saya start kawan pun saya buat kawan waktu mau tu lah. Kebetulan kawan mau tu adalah fakulti yang sama. So bila dah jumpa fakulti sama tu, bila dekat kelas first class tu jumpalah dia. Macam tu lah. Okay, so kita dah cakap pasal fakulti. Ada apa-apa nak tambah ke Faiz ataupun Zikro? Ada apa-apa tak? Tak ada. Proceed. Proceed dah. Yang penting fakulti Faiz paling best. Yelah FSSK lah. Okay, fakulti paling estetik. Pernah WhatsApp FVP tak? Pernah WhatsApp FVP tak? Tak apalah, FVP tetap di hati. Okay, alright. So bila kita cakap pasal fakulti dah mau dah, apa lagi
Kolej Kediaman. Okay. Alright. Dua-dua masih lagi berada di kolej kan? Dapat. Tak adalah, ni dah menunai. Maafkan saya lah ya. Okay, so bila kita cakap pasal Kolej Kediaman lah kan, bolehlah cerita sikit pasal roommate ke, keadaan bilik tu macam mana. Okay, saya nak Faiz dululah. Faiz adalah yang paling malang sekali. Malang sebab apa? Sebab apa? First day Faiz tak ada roommate. Hari kedua, ketiga pun Faiz dapat roommate. Okay. Sebab tak tahulah kenapa dia tak nak masuk UKM waktu tu. So Faiz tak ada roommate. Dalam 3 hari macam tu seorang lah. Seorang lah kat Kajai tu. Okey ke? Okey je. Tak seram ke? Tak apa pun tu. Tapi itulah macam mula-mula macam tak bestnya. Ni dah macam bad sign dah ni. Tapi alhamdulillah lah, lepas dapat roommate okey je, seronok je. Kita kawan-kawan apa semua. Betul. Roommate pun okey lah. Roommate pun okey. Ada ke buat kawan dengan kawan-kawan bilik sebelah ke? Bilik Faiz daripada tahun 1 sampai tahun 3, bilik Faiz tu tempat main game. Orang akan datang untuk kita orang, waktu tu zaman PUBG. Kita main game apa semua. Nak pula bilik Faiz tu menghadap stadium kan. Buka balcony apa semua memang bising. Memang dia punya vibe tu. Waktu tu bilik Faiz tu macam kalau dekat Aras tu memang bilik berkumpul untuk orang main game. Kita main game. Okay, alright. Seronok lah waktu tu. Tapi paling best tahun 2 sebenarnya. Waktu tu kita orang dah start, tak tahu mula apa perangai mahasiswa ni kan. Mula nak dekor-dekor bilik pakai tu. Tapi kekal ke bilik tu? Tak tahu lah sekarang jadi apa. Kita berlawan lah. Bilik mana? Alamak. Okay, 16A berapa tahun. Okay. Bilik depan bilik. Sekira walaupun kita orang kolej lelaki kan, tapi semua letak wallpaper, kemar-kemar bilik. Sebab one of faktor adalah sebab kita berkumpul kan. Yes, betul. Lepas tu macam lawa juga kau buat macam ni. Ikut. Tak ada bertanding ke? Tak ada bilik bertanding. Kau lagi cantik mereka. Paling-paling pun barang kena rampas je lah. Itu je lah. Okey semua. Tapi kenangan semasa kat kolej semua best. Best lah. Tak ada yang tak best lah. Okey je. Alright, good. Okay, kalau macam Zikro pula kan kolej sama? Blok pun sama. Sebab dia macam before this waktu first day tu, alhamdulillah dah ada roommate lah. Alhamdulillah, so bila dah ada roommate pun satu fakulti yang sama. Tapi dia student psikologi. So nak kita orang banyak macam mula-mula tak rapat dengan siapa-siapa kan. Rapat dengan dia dulu, lepas tu pergi kelas dengan dia, balik dengan dia, keluar lepak dengan dia, berdua je mula-mula. Tapi lama kelamaan bila kita orang dah jumpa satu circle yang baru yang lagi besar, ada kos tu, ada kos ni, tapi duduk dekat blok sebelah je. Kita orang berjaya untuk menjadikan 2 bilik tu sebagai satu tempat untuk kita orang main board game. Betul. Lepas tu kita orang buat movie, main werewolf. Betul kan? Sebab duduk ramai-ramai. Lepas tu kan dia ada balcony dekat luar. So ada time best. So dia paling best waktu tu bulan puasa lah sebenarnya. Ya, bulan puasa, bulan raya. Gila nak teringat waktu tu. Seronok kan? Seronok ramai-ramai apa semua. Nak balcony tu boleh melangkah sebelah macam tu. Lepas tu sebab dia kan menghadap stadium betul. Dia ada vibe yang berbeza sikit lah. Wah, best ya korang memang punya best suasana ni Dan orang kata dekat floor tu, dia floor yang takkan pernah mati. Betul. Sebab dia akan hidup sampai subuh. Wow. Lepas subuh bau senyap. Bunyi-bunyi apa slipper getah tu. Sebab kita tile kan. So kuatlah bunyi tu. Alright. Wow, seronoknya taklah, saya cannot relate lah pula. Itulah sebab Faiz pernah ditransfer. Waktu tu Faiz nak pergi flatlet. Pun sama, Faiz duduk sekejap je, sendunya duduk flatlet ni. Balik gitu. Saya sekarang duduk flatlet tau. Oh ya? Tak best. Tak best kan? Kita rasa dia macam sunyi, tak ada live. Kan? Memang tak syok duduk flatlet ni. Bangun tidur tu je di situ. Itulah sebabnya penting kita kena buat kawan bila masuk universiti ni. Especially kalau macam tadi Zikru cakap kan, buat kawan dulu dengan roommate. Lepas tu nanti korang kembangkan lagi korang punya circle tu. Sebab university life ni kalau tak cari kawan, bosan. Dia sangat-sangatlah macam kawan ni actually dia bukan yang orang kata apa, individu yang sentiasa kena ada, bukan. Dia just macam peneman kita and penambah orang kata apa, hari-harian kita. Gitu. Retweet sikit. Okay, so bila kita cakap pasal college, mesti takkan lari dengan merit. Satu kontroversi je. Okay, so confession tak? harap tak dalam. Alamak. Okay, so apa Faiz dapat kolej sampai tahun akhir. Alhamdulillah. Kalau boleh saya nak tanya Faiz, apa pandangan Faiz tentang sistem merit dan juga aktiviti dalam kolej kediaman?
dia actually banyak related ke ataupun banyak more into merit ke aktiviti luar college? Actually merit itu the guideline je sebenarnya. Sebab bagi Faiz pun dan mungkin orang kata Faiz rumah dekat je asal nak pergi college juga kan. Macam tapi dia berbalik juga kepada sumbangan kita kat college tu. Macam bagaimana kita aktif kat college tu. Tu terpulang lah ialah sebagai kita sebagai apa orang kata one of not so pentadbir. Kalau mahasiswa kita panggil apa? Map sekarang. Kalau dekat college map lah kan. Macam kita mesti nak yang stay tu sebab unit terhad kan. Ya, betul. So kita nak yang stay tu mestilah nak yang boleh sambung contribute. So bagi Faiz bercakap mengenai merit ni, dia it's a guideline. Yes, it's a guideline. Tapi kepada student kena take opportunity lah, ambil peluang yang ada tu untuk kita berbakti, mengejar untuk sesuatu untuk kita bagi balik kepada college. Yes, sebab waktu jujur Faiz cakap, Faiz tak pernah tahu pun berapa merit Faiz. Kita nak check pun. Tapi alhamdulillah masih dapat penempatan tu because of sumbangan-sumbangan lah. Dan waktu college tu pun habis orientasi, Faiz dah ikut college, pergi wakil college untuk bertanding dekat luar. Wonder lah. Power tu Faiz aktif sampailah tahun 3 baru stop sikit. Asyik wakil college sampai college hantar Faiz pergi Indonesia. Bestnya. Tanding apa tu? Indonesia tu tukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Program. 2 minggu je, sekejap je. Tapi okey lah, dapat rasa experience kat sana kan. Betul. Even 2 minggu. Okay, kalau macam Zikro pula, saya nak tanya, apa pandangan Zikro tentang sistem merit? Soalan ni bila dia ajukan ke KM-UKM, dia satu benda yang betul-betul panas lah sekarang ni kan. Biasa, setiap tahun. Saya boleh cakap satu benda, even kami yang jadi KM-UKM pun tiada jaminan untuk kami. Betul. Everyone have to fight for merit. Cuma saya tak meletakkan merit tu adalah satu beban. Sebab ada orang dia struggle untuk ni, kita tak tahu, mungkin dia adalah someone yang memang perlukan college ke apa semua kan. Tapi macam mana saya sendiri survive, macam mana Saudara Faiz tadi, kita do something. Kita berkarya. Enjoy dengan apa yang kita nak buat. Expose, kita kena cari minat kita. Macam waktu first year dulu Zikro, saya macam dah lah nak kena kumpul merit. Ya, betul. So nak dapatkan kepercayaan orang-orang kat college, nak kena buat apa. Waktu tu masuk second week kat college, terus wakil college. Wakil college untuk pengucapan awam. Lepas tu next terus wakil debat naib chancellor. So kita tunjuk betul-betul kita ni adalah proud of ni produk Rahim Kajai. Sampai kita buat satu tahap, kita kumpul merit banyak-banyak, kita tak sedar join segala program, dan college akan fikir, wish dia ni adalah talent kita. Kita jangan sia-siakan orang macam ni. Sebab dia akan balik dan berbakti pada college balik. Betul. Tapi tak nak, to be fair, do everything. Ceburi banyak benda. Aktifkan diri. Sebab dia best dekat UKM ni compared to other university. Kita punya jadual belajar kita, dengan kita nampak credit hours kadang-kadang tinggi apa kan. Tapi saya boleh cakap di antara yang chill dan relax. Course lain tak tahulah. Tapi kita ada terlalu banyak masa untuk kita buat banyak lagi benda. Betul. Sebenarnya. So sebab tu lah macam tadi Faiz kata, tiba-tiba merit tinggi, kita pun tak sedar, kita tak check pun. Tapi kalau dapat and then boleh proceed ke college, alhamdulillah lah. Betul. Macam tu kan, bila kita cakap pasal merit ni, dia sangat related dengan kelab dan juga persatuan sebenarnya. Sebab bukan hanya pada aktiviti college sahaja, mesti kita akan sambah sikit dengan aktiviti kelab dan juga persatuan. Okay, so saya nak cerita pasal kelab lah pula. Cakap pasal merit je ni. Okay, so macam mana nak bagi advice lah. Okay, macam Faiz, tak naklah Faiz dari tadi asyik Faiz je, Zikro lah pula. Bukan saya tau. Maafkan saya. Okay, kalau macam Zikro kan, macam mana and bila patutnya student baru masuk ni dia nak join club? Club kan, macam kita ada M3P. Betul. Boleh bagi tahu sikit? Saya akan cakap, janganlah waktu second year baru nak join. First year tu M3P tu adalah satu event yang memang best. Dan untuk student-student yang baru nak masuk, nak tahu kelab apa, aktiviti persatuan apa yang ada, datanglah. Dekat situ kita akan jumpa segala benda yang berbeza, tapi kita akan boleh stick, aku minat benda ni, minat benda ni. Kita dah boleh pergi, and then kita tanya, and then kita dah
automatic boleh join kadang-kadang. Macam waktu M3P dulu, so saya memang minat pengucapan awam. So waktu tu di antara booth yang paling awal saya pergi adalah UPU, di pengucapan umum. Lepas tu dah pergi sembang-sembang, dah habis dekat situ, tiba-tiba KM pun buka. Kita pun nak tahu, kita pergi, tiba-tiba hari ni kat sini. Macam tu lah. Kita best tahu je. apa rezeki kita seterusnya. Kalau macam Faiz dulu ada join kelab? Ada. Kelab yang orang kata unsuccurable tu masuk. Kenapa tu? Cerita sikit. Apa first program yang Faiz join yang menarik? First program. Okay, jap. Tapi sebelum tu macam dibincangkan sekarang ni kan, Faiz, mestilah kita sebelum kita masuk satu tempat tu, kita dah buat research kan. Betul. Dan ketika itu Faiz memang looking forward untuk masuk UPU UKM dengan sukses. Ketika itu memang Faiz target nak masuk. Sukses. Wow. Faiz nak target nak masuk benda tu. Nak masuk ni. Sampai waktu tu lagi seminggu nak masuk pun Faiz contact dengan Dr. Daus pasal UPU ni apa sini kan. Bila hari pertama masuk, diperkenalkan pula dengan artis Sukma. Artis Sukma. Functionnya grup ni. Boleh bernyanyi, boleh menari, boleh main muzik, berlakon, semua boleh. Kita pun try masuk waktu orientasi. Dan dari situlah bye UPU. Lupa diri lah. Macam tapi positive side is itulah yang mengembangkan bakat Faiz sampai sekarang lah. Macam membantu Faiz. Faiz nampak ada tuju Faiz lah. Betul. Faiz join artis Sukma dan juga kalau kat Kajai sekarang ni ada lagi Faiz dengan itulah dua grup ni. More into kebudayaan lah. More into kebudayaan. Yang tak sangka macam inilah dalam aku. Okay, betul. Saya pun join juga kebudayaan. Tapi saya more into management lah. Pengurusan seni. Faiz pun ada juga waktu tu. Buat juga. Penat ya pengurusan seni kan? Penat sangat. Okay, boleh cerita lah any program yang Faiz masuk dalam artis Sukma tu? Banyak. Yang paling best, nak highlight. Kalau best, kalau artis Sukma, kalau untuk Ada Matra paling best bila pergi mewakili UKM, menang. Itu of course lah. Lepas tu bila jadi artis Sukma, jadi MC pula, dapat peluang jadi MC, start dengan event kecil sampailah ke event besar. Salah satunya Faiz dapat mengendalikan majlis waktu tu Faiz di tahun 2 dan ketika itu MMM untuk tahun baru, intake baru. Dan dipanggil ketika itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai panel dalam kita panggil siri dialog digital DNA 23. Dan waktu itu Faiz jadi host waktu itu. Dan itu macam bagaimana artis Sukma ni membantu Faiz untuk mengembangkan, menyebabkan kenapa Faiz kena aktif dalam artis Sukma tu. Macam dari situlah dia bagi platform yang bukan Faiz boleh saja menari, berlakon, mengacara pun macam-macam boleh. Betul. Faiz nampak skop dia luas kat situ. Yes, betul tu. Daripada situlah Faiz boleh capture yang sebenarnya Faiz ni kuat dalam bidang mana. Macam tu. Sampailah ke hari ni. Kau tahu tak Faiz ni siapa sebenarnya? Tak tahu. Faiz okay, boleh cerita sikit Faiz kerja sebagai apa? Saya nak relate sikit dengan artis Sukma tu. Okay. Alhamdulillah sekarang ni Faiz dah masuk tahun yang ke-5 bergiat sebagai pengamal media di Media Prima Berhad. Faiz adalah wartawan untuk Media Prima TV9, TV3, dan Faiz juga pembaca berita di TV9. Boleh tak bagi satu line ke 2 line ke berita sikit? Saya teringin ni. Nak nali. Boleh cakap pasal jiwa siswa kan. Okay, sekejap Faiz. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Faiz Zarif di podcast Jiwa Siswa. Jiwa Siswa ini jiwa merdeka. Gitu. Wow. Alright, thank you Faiz. Okay, so kita dah cakap lah pasal pasal college, pasal fakulti, pasal kelab kan. Okay, so boleh tak saya nak tanya tentang tips dan refleksi tentang diri kita sendiri pula? Okay, so macam Faiz, kalau Faiz boleh ulang balik masa, nampak tak bunga suka tanya saya soalan dulu kan. Kalau boleh ulang balik masa pada hari yang pertama kan, Faiz nak buat apa? Hari masuk pertama universiti UKM ni.
Cuba fikir dulu. Faiz tak pernah menyesal dengan apa yang Faiz dah buat. Cuba yang satu benda yang paling Faiz sangat-sangat hargai sampai sekarang adalah kawan-kawan yang Faiz kenal daripada hari pertama Faiz menjejakkan kaki di UKM. Dan mereka adalah kawan baik Faiz. Dan tidak dinafikan, inilah yang menjadi one of the big ataupun alasan paling kukuh untuk mengatakan yang Faiz cukup mengembari, cukup perindulah zaman-zaman university life. Sebabkan mereka ni. Kenapa Faiz tak pernah rasa zaman belajar degree dulu suatu penyiksaan. Tak nafikan dengan yelah assignment banyak, thesis lagi, kerja luar lagi, lepas tu training apa semua lagi. Tapi bila ada kawan-kawan yang supportive macam ni, sampai sekarang dah beranak pinak. Ya, kawan baik ni lah yang menjadi macam bagi Faiz, thank God, alhamdulillah kerana kenalkan Faiz dengan mereka since hari pertama. Teman sejati lah. Teman sejati till now. Okay, kalau macam Zikro pula, ada ke any Zikro nak ubah ke waktu ulang balik waktu hari pertama masuk UKM? Jawapan tadi tu merentum jiwa betul lah. Ya, dengar tu aduh sampainya. Nanti kalau dah habis belajar, korang tahulah macam mana nak berpisah buat haluan masing-masing. Tak malah. Okay. So benda yang kalau boleh kita nak ubah lah, kita tak boleh back to the future. Kita boleh cakap satu benda lah, yelah masa ni tak boleh berubah dah tak boleh diubah. Cuma andai kata peluang dan saat itu diberikan semula, saya nak lagi bersama dengan orang-orang yang saya bersama waktu first year tu daripada awal. Benda sama. Sebab sekarang ni dah hilang benda tu. Sedih dah sekarang macam tu. Okay, saya sangat memahami apa yang Zikro cakap. Sebab saya berada di situasi itu jugalah. Been there done that. Yes, betul. Okay, so bila kita cakap pasal perkara-perkara yang nak diubah ni kan, okay, mungkin Zikro dan Faiz ada nak share any tips yang berguna untuk pelajar baru nak masuk ke UKM. Okay, saya nak bagi perspektif daripada alumni dulu. Bagi Faiz mudah saja. Jangan takut untuk keluar daripada zon selesa. Teruskan eksplorasi diri. Kerana peluang tak datang bergolek kalau kita tak cari. Betul. Dan kita kena cari. Dan kita kena sentiasa dahagakan peluang itu. Dan bila dah ada, kena manfaatkan sebaiknya. Again, kita kena keluar daripada zon selesa. Kena be open minded untuk teroka apa yang ada depan mata. Yes, exactly. Jangan takut dan terlalu introvert sebenarnya. Buat walaupun sebenarnya Faiz introvert sebenarnya. Tapi macam Faiz cakap lah, disebabkan kawan-kawan ini yang tidak meninggalkan Faiz seorang. Dan itulah. Sebab itulah berada dah di sini. Di sini. Kalau Zikro pula, tips tips untuk pelajar baru yang nak masuk ke UKM. Saya berpegang dengan satu kata-kata, satu kalimat yang pernah ditinggalkan oleh seorang tokoh. Dia dia pernah kata, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jikalau kau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Maksudnya dari quote ni, dia sebenarnya nak bercerita tentang satu side yang mana kita kena cuba banyak benda. Betul. Kita kena keep trying everything. Bila kita dah banyak mencuba, kita jangan pernah takut untuk gagal. Sebab kalau kita tengok Jeng Yah ataupun perempuan saya lupa berlakon cerita Gadis Kretek tu, dia Dian Sastrowardoyo, dia pernah kata kalau orang lain menyebutnya satu kegagalan, saya menyebutnya satu pelajaran. So kita anggap kita belajar daripada semua tu. Sebab yelah, takut mencuba untuk gagal sebenarnya. Betul. Yang penting kita cuba buat semua benda supaya kita nampaklah apa kekuatan kita dalam semua cabaran tu. Tapi jangan lupa untuk refleks diri juga. Jangan semua nak cuba sampai mungkin banyak sangat nak cuba lagi. Betul. Alright, so last kita pun dah nak sampai ke akhir orang kata akhir segmen. Okay, so saya nak tanyalah, bagi saya short and sweet, kenapa UKM ni best? Banyaknya. Short and sweet. Berapa perkataan ni? Tak naklah lebih panjang sangat, tapi boleh bagi saya yang best lah untuk merangkum. Sebenarnya UKM ni best. Your own from your own POV lah, daripada Faiz dan juga Zikro. Faiz dulu lah. Kenapa UKM ni best? Senang je. Masuk dulu baru tahu. Sebab betul. Yelah, walaupun UKM kan sinonim dengan universiti keluar masuk. Tapi sini memang
awal-awal waktu orientasi pun dah happening. Ya, betul. Waktu guys, itulah memang seronok lah. Banyak benda nak cakap. Tapi memang best. Yang penting masuk dulu baru korang tahu. Betul, masuk dulu tahu. Kalau macam Zikro pula, apa phrase yang nak menggambarkan seronoknya UKM ni? Yes, betul. Saya tak tergambar, tak tercakap dan tak terkira dah, tak tahu nak cakap macam mana dah. Dia we have to experience it. Betul, yes, exactly. Itu je. Ya, betul. Environment kita pun best, kawan-kawan pun okey. That's why lah korang kena masuk dulu UKM. Tak masuk tak tahu macam mana actually. Berkawan dengan banyak monyet sekali. Monyet baru berdepan dengan monyet tadi. Ada apa? Ada lutong tu. Lutong semua ada. Ya. Okey. Okay, so memang betul lah. Masuk mana-mana universiti sebenarnya akan ada cabaran awal dulu. Yang penting cara kita, orang kata apa, cara kita bawa diri kita sebenarnya untuk kita atasi setiap cabaran tu. Yang penting korang jangan terhanyut dengan orang kata apa, satu masalah tu. Gitu. Okay. Alright, so kita sebenarnya dah habis kita punya sesi podcast kita pada kali ini. Okay, thank you so much kepada Zikrul dan juga lupa macam berita. Alamak kepada Faiz dan juga Zikrul sebab sudi datang ke Kupas Podcast pada kali ini, edition khas Jiwa Siswa. Okay, mungkin ada kata-kata akhir yang nak diberikan kepada jiwa siswa di luar sana. Pada Faiz dulu. Faiz lagi. Faiz lah dulu, of course. Kepada mereka siswa UKM semua. Kepada semua siswa di Malaysia, macam tadi lebih 30 minit juga kami berbincang. Mudah saja, nikmati saja perjalanan untuk mendapatkan segulung ijazah itu. Betul. Enjoy the moment, enjoy the process, kerana semua itulah yang akan membentuk siapa anda hingga dah convocation semua nanti. Itulah yang akan membawa, yang menatijahkan siapa anda sebenarnya. Nanti pengalaman-pengalaman ini juga yang akan membantu anda di alam pekerjaan sana nanti. Betul. Kalau macam Zikrul pula, satu kata akhir untuk mahasiswa yang nak masuk, jalani kehidupan kita ni dengan penuh kebahagiaan. Betul. Yelah, tu je kot. Betul. Kalau from my POV pula, saya rasa macam kita kena romanticize every little moment kita dekat universiti. That's it. Kalau kita take satu benda tu sebagai satu cabaran yang terlalu besar untuk kita, tak ke mana kita sebenarnya. Yang penting kita kena ambil, orang kata apa pepatah tu? Apa tu? Pepatah apa? Ambil yang buang yang keruh. Yes. Saya lupa. Ya, itu dia. Okay, alright guys, kita pun dah ke akhir segmen kita untuk Kupas Podcast pada kali ini, edition khas Jiwa Siswa. Jangan lupa untuk korang like, komen dan juga share. Okay, yang belum subscribe, please subscribe. Okay, so kita akan jumpa untuk episod yang lain. Bye.